Do you really know Subang? So kali ni kita nak cakap pasal SS18 dengan SS19. Kawasan ni bagi Kila lah. Ni kawasan untuk orang yang nak duduk kat situ. Sebab apa? Ramai yang masuk kat kawasan ni bila masa dia anak-anak dia masih kecil. Kenapa? Sebab kat sini sekolah banyak, kedai-kedai pun senang ada je kat mana-mana. And also kat sini konsep dia jiran kenal jiran. Ini pendapat Kila lah. Jiran kenal jiran. And kalau kita tengok dekat kawasan perumahan dekat area-area sini lah kan, sebenarnya tak banyak for sale sign tau. Bukannya sebab tak laku tempat tu, tapi sebab ramai orang yang tak nak pindah. You guys pernah dengar tak lagu Budak Subang Jaya memang ada gaya, macam hari-hari raya. So kalau rumah tu tak bertukar tangan, bukan sebab rumah tak laku, tapi sebabkan diorang selesa dekat tempat tu. So itulah pendapat kita tentang SS18 dengan SS19.